Heading to Anyai. Border. Selamat pagi dari Anyai, guys. Anyai, Thailand. Okay, bro, come. Malam tadi kami tidur di The Meridian Hotel. Nah, tu dia tut baru naik lagi. Okay, let's go for breakfast. Hunting for breakfast, guys. Hunting for Thai breakfast in Anyai. Arrived last night. Kita tidur kat situ lah, Meridian Hotel. Hey, bye-bye. Say hello from Anyai. After flooding last time, tengok ni, semua rosak lah, guys. Habis kesian dia orang. Flight 2025. Mana yang halal ni? Mana yang halal, bro? Sarapan 7-Eleven punya, guys. Siam punya. Mana? Pipi. Ini guys. Ini fish. Ini fish. Tapi dia tak ada logo ni. Kalau yang ni kita Thailand ni ada. Lepas ni halal. Dia ada biru, ada hitam. Ini. Okey. Sarapan kedai banyak tutup sebab baru lepas banjir kat info ni lah kami round jadi dia korang pergi balik dalam 3 km strolling around the Anyai punya city backyard. Beli ni lah, ini halal dari kakak dia jual tadi tapau. Ibu punya nasi komok, ni beli apa lace guys. Buat kopi jap, hujan kembali hotel. Ini nasi apa ni mu? Komok kau? Kau makan kau gemuk. Ayam. Ada kau gemuk katanya. Cerita dia, kami tadi round hari hujan guys. Lepas tu kedai makan rupanya banyak tutup guys. Sebab lepas ni tanya kakak tu tadi. Sebab dia tutup lepas banjir, banyak kedai tutup lagi. Kita tapau ni tadi. Wih. Ni tengok ni. Dia punya ni. Oh, besar-besar ni. Ya. Sekeping tu tengok kat ibu tu. Oh ni. Apa benda ni? Kotiau. Ibu nasi komok dia lapar punya hal habis. Guys. Sedap. Tapi hati-hati makan sini sarapan pagi kedai tutup lagi guys. Okay guys. Kita sampai Thailand guys. Kita kena beli stiker kereta guys. Tidak dia kalau apa-apa jadi bahaya. So kita beli kat sini ah. Stiker kereta ni kita akan tampal. Come. Kos dia 300 baht guys untuk dua depan belakang. Sini. Sini pusing-pusing habuk. Wait. Tengok tunjuk stiker. Tunjuk dulu stiker. Ya Allah. Okey guys. Ya Allah, rumah aku ni habislah video aku. Alhamdulillah kita sampai ni. Kita kena tukar plate number Thailand guys. Kalau tidak apa-apa jadi dia membahayakan untuk kes-kes mahkamah guys. Kena beli stiker ni lah. Dekat kedai stiker ni kat Thailand ni. Satu stiker 300. Okey. Done. Dan R&R dia guys. Ai hôn thăm mà đã bỏ ai sâu si hay tên to cóคือสิบ่แม่นภาษาบ้านอ้ายบ่คมคายเว้าเป็นR&R. Nak pergi Songklamus. Di R&R jap, tanda dia cantik guys. Okey. R&R dia macam ni je, lupa dia. Ni surau guys. Surau dia. Tempat merokok guys.
ย้อนประสงค์ข้างในเวทนาเหลือเกินอาจจน Bersih guys, bersih. ผู้เจ้าเลยไปขับโอน Cari 7-Eleven jap. คนยิ่งตา Halal lah. Halal. Ayam. Rosdak. Ni kari. Halal guys. Kita SIM card. Ya, yeah, SIM card kot. Jom kita pergi 7-Eleven. Kat Petron dia. Petron dia guys. Ini tak pasti halal ke tidak ni. So 7-Eleven dia guys. Ya ke 7-Eleven? Yalah 7-Eleven. Tengok apa ibu cari dalam ni. Oh, apa mak kau cari ni? Sibuk. Burger. Mana burger? Viral burger. Bagusan. Oh, halal ke ni? Ni halal ke ni? Ni burger. Burger. Oh, ni lah dia selalu makan ni. Makanan nasi dia ni. Guys, tu burger. Ni, burger ni. Oh, halal. Dia kalau halal tu ada ni guys. Ni ada. Ni semua halal. Oh, halal produk. Oh, banyak kan. Oh, cantik kau. Thailand. Ni ada. Singgah arek nar. Itu dia. 7-Eleven Thailand punya. Panaskan makan. Yang ni halal guys. Kalau nak beli yang ni yang ada halal Thailand. Sedap oh. Jauh-jauh makan 7-Eleven ni guys. Okay guys, sampai sini. Songkla Mos. Cantik guys. Okay, kita ambil gambar. Ni dalam dia. Besar guys. Turun bawah balik lah cari tempat toilet. 12:28. Tak ada orang lagi. Sekejap kita tunggu. Cari tempat wuduk dia. Tak nampak kat mana. Tu dia guys. Raya. Tak ada orang datang. Bawah tu macam ada kenduri tadi. Ramai orang. Nampak guys. Okay guys. Misi dia terjawab. Songkla punya mos ni. Dia 3 tingkat guys. Tingkat yang ketiga. Dia ada parking kat bawah. Tu view dia guys. Kami dekat tingkat atas ni. Prayer hall. Wuduk dia. Tadi tanya kat adik kat bawah tu. Dekat depan. Kita cari jap. Tadi cari kat bawah tak ada. Rupanya daripada yang besar. Kolah besar. Kolah besar tu guys. Ya ke kolah tu? Mana depan? Tak ada. Bismillah.
Masjid Songkla guys. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر Okay, on the way ke melepasi Pulau Koyo tadi. Lapar ni lepas sembahyang Zohor dengan asar jamak. Lalu tepi ni nampak Pak Haji makan kat kedai ni halal. Tak reti cakap Melayu kan. So ni kedai dia. Order sup. Islam ke Melayu ke? Wow, ni kau. Kalau menarik ni. Aisyah suka ni. Sup ni. Bismillah. So, tak main sup. Sup daging. Daging ni. Ibu ambil apa tak tahu. Rebung ke? Apa dia? Rebung ke? Rebung kan? Okey. Oh. Tujuh guys. In Thailand. Guys, kita nak cross naik ferry dengan kereta cross balik ke Songkla. Okey, nanti kita tunggu. Kita nak naik ferry kan, tak tahu nak bayar berapa tu. Tak tahu tulis apa. Tak tahu bayar berapa. Tulis apa tu? Tak tahu tulis apa. Tolong cepat live translate.